Okay, dalam video ni kita nak tengok berkenaan dengan hukum Kepler ataupun Kepler's Law. Okay, so kalau korang tengok kat bawah ni, ini adalah Encik Kepler tu lah. Okay, jadi sekarang ni Law Kepler ada tiga. Okay, apa yang korang kena tahu adalah korang kena bezakan tiga-tiga law tu. Jadi soalan akan bagi situation, korang kena tahu, okay, ni law first ke, second ke ataupun third. Okay, kita akan cuba habiskan tiga-tiga dalam video ni. Jadi law yang pertama, hukum Kepler pertama cakap orbit bagi setiap planet adalah berbentuk elips dengan matahari berada di satu daripada fokusnya. All planets move in elliptical orbits with the sun at one focus. So sebenarnya dalam hukum Kepler pertama ni ada dua poin yang dicakap. Poin pertama adalah bentuk orbit tu, which is ellipse. Okay. Yang kedua adalah matahari berada, position matahari, position of the sun. Okay, so kenapa benda ni penting? Sebab zaman dulu orang ingatkan orbit bentuk dia bulat dan sun duduk kat tengah-tengah. Okay. So orang dulu-dulu ingatkan okay, bentuk orbit adalah perfect bulat and then sun duduk kat tengah-tengah. Tapi sebenarnya bentuk orbit adalah ellipse. Okay. Dan ellipse ada dua titik fokus. Okay. Kalau korang pergi search kat YouTube ke kan, cari macam mana cara nak lukis ellipse, korang akan nampak ada dua titik fokus untuk ellipse. Dan matahari dia bukan duduk kat tengah-tengah ellipse. Macam contoh ni tengah-tengah ellipse kan. Matahari tak duduk situ. Matahari duduk sama ada dekat sini ataupun dekat sini. Okey, sebab dia duduk dekat salah satu titik fokus. Itu je point dia. Hukum Kepler pertama cakap pasal bentuk orbit, lepas tu matahari duduk mana. Itulah dia punya definition. Okey, so kalau kita tengok dekat sini, hukum Kepler kedua pula. Tiba dah hukum Kepler kedua. Okey, so hukum Kepler kedua cakap, garis yang menyambungkan planet dengan matahari akan mencakupi luas yang sama dalam selang masa yang sama apabila planet bergerak dalam orbitnya. Okey, a line that connects a planet to the sun sweeps out equal area in equal time. Okay, so ayat dia nampak macam complicated tapi dia biasa-biasa je. Okay, apa maksud cikgu? Dia macam ni. Bila dia kata align tu, kita tengok contoh. Katakanlah kita buat satu garisan daripada bumi, daripada matahari kepada bumi dekat position A. Okay, so A dia takkan duduk diam kat situ. So bumi akan bergerak. Okay, lepas tu dia akan pergi dekat B. Kan, macam tu rupa dia. So daripada A, dia akan mengorbit dan dia akan pergi ke B. Jadi kalau korang perasan, garisan ni, garisan yang menyambungkan diorang berdua ni, bila planet tu bergerak, kita akan mencakupi luas. Maksudnya mencakupi luas tu adalah yang luas yang dimaksudkan tu adalah yang color merah tu. Color pink tu. Okay, jadi bila A bergerak ke B, gini rupa dia. Jadi yang merah tu adalah luas yang dicakupi. Sama juga dari C ke D. So dari sini sampailah ke sini, itu adalah luas yang dicakupi. Okay. So, bila kita cakap pasal luas yang dicakupi tu, dalam cerita ni adalah, okay, first kali adalah, bila masa adalah sama, dia punya luas tu sama juga. Maksudnya, cikgu bagi contoh, katakanlah A pergi ke B, ambil masa 1 jam. Contoh je lah, mestilah bukan. Tapi bayangkan 1 jam. Okay, lepas tu diberi juga C ke D adalah 1 jam juga. Okay. So kalau tengok sini daripada A nak pergi ke B ikut laluan ini tau. Ikut laluan ini. Dua-dua 1 jam. So bila masa yang sama, dia punya luas tu sama juga. Jadi kalau soalan tanya, X dengan Y ni luas dia macam mana? Luas dia adalah sama. Kenapa? Bila area sama, time also the same. Okay, bila luas sama, masa sama. Jadi kat sini, luas X sama dengan luas Y apabila masa daripada A ke B sama dengan masa C ke D. So ini yang cuba dia sampaikan dalam hukum Kepler kedua. Okay, bila masa sama, luas sama. Okay, sekarang tengok nombor 3 pula. Jarak. Okay, cakap pasal jarak. Jarak tu maksudnya yang ni. Sekejap Okay, jarak tu kita tengah cakap pasal ni. Cuba korang tengok. Ni adalah jarak AB. Ini adalah jarak CD. Okay, ini, sekejap. Ini adalah jarak AB. Okay, ni adalah jarak CD. Cuba bandingkan. Jarak siapa lagi besar? AB ke CD? Okay. So kalau tengok dekat sini, ini adalah jarak AB tadi. Ini adalah jarak CD. Siapa lagi besar? AB lah kan. So, jarak AB lebih besar daripada jarak CD. So, apa kesimpulan dia dari segi laju? Okay, dia macam ni tau.
Hukum Kepler kedua mention point nombor 1 dengan nombor 2. Tapi 3 dengan 4 tu adalah implikasi daripada nombor 1 dan 2 tu. So maksud dia apa? So kita dah tahu AB dengan CD, jarak AB lagi besar daripada CD. Kan jarak AB lagi besar daripada CD. Tapi ingat masa dia sama. A ni pun sejam, ni pun sejam. Siapa lagi laju? Kalau dah jarak dia lain, AB lagi besar daripada CD, tapi dua-dua cover masa yang sama. Jadi, siapa lagi laju? Mestilah AB lagi laju daripada CD. Cikgu, kenapa dia lagi laju? Sebab, okay, kalaulah contoh cikgu bagi korang situasi. Okay, ni adalah korang, katakanlah Ali lah. Okay, ni adalah Ali, ni adalah Abu. So, Ali dengan Abu, kita bagi dia masa sejam. Okay, kita bagi masa sejam. Okay, Ali jalan selama sejam, Abu jalan selama sejam. So, Abu jalan macam ni. Ali jalan macam ni. Siapa lagi laju? Dua-dua ambil masa 1 jam. Siapa lagi laju? Mestilah Abu kan? Sebab jarak dia lagi jauh. So nampak kat sini. AB lagi laju sebab jarak AB lagi besar daripada jarak CD walaupun masa dia adalah sama. So kesimpulannya hukum Kepler kedua cakap bila luas sama, masa sama, tapi yang mana duduk dekat dengan matahari tu lagi laju. Yang mana duduk dekat dengan matahari tu lagi laju. Okay, dalam exam janganlah kata sebab dia dekat dengan matahari. Okay, yang itu nanti kita tengok contoh soalan tapi point dia ginilah. Alright. Habis dekat situ untuk hukum Kepler kedua, kita try tengok contoh soalan. Okay. Pilih pasangan yang paling tepat untuk memperihalkan laju linear bumi pada kedudukan berbeza. Okay, untuk describe the linear speed of the earth at different position. So, ini adalah matahari. This is the sun. Kat mana dia paling laju? So, ingat tadi kita baru cakap yang paling laju adalah bila dia dekat dengan matahari. So, paling laju adalah sewaktu dia dekat Q. Paling perlahan adalah waktu dia di opposite side lah. Dekat S. Sabar. Okay, so A betul, C betul sebab dua-dua adalah jawapan yang sama. Okay, so nanti cikgu akan edit dekat buku tu tapi point dia, nanti cikgu akan edit slide ni tapi point dia adalah Q dan S lah. Macam itulah cerita dia. Okay, selesai dekat situ. Next, hukum Kepler ketiga. So, hukum Kepler ketiga kata kuasa 2 tempoh orbit planet adalah berkadar terus dengan kuasa 3 orbitnya. Okay, logik dia senang je. Contoh korang tengok, ini adalah jarak antara bumi dengan planet dengan matahari. So katakanlah ni adalah R1. Lepas tu dia ambil masa mengelilingi matahari dalam orbitnya T1. Lepas tu kita ada jarak planet yang kedua pula. Ni adalah R2. Okay. Lepas tu R2 ni ambil masa T2. Cuba fikir logik. R1 jarak dia macam ni, T1 macam ni. R2 lagi jauh, T2 ambil masa. Jadi soalan, siapa lagi laju? Siapa yang ambil masa lagi lama? T1 ke T2? Okey, adakah T1 ataupun T2 yang lagi lama? Mestilah T2. Kenapa T2 lagi lama? Sebab nampak tak dia kena gerak lagi jauh. Jadi poinnya adalah semakin bertambah, T akan bertambah bila R bertambah. Okey, jadi secara spesifiknya dia dah buat dah hubungan yang betul-betul. So dia kata kuasa 2 tempoh orbit maksudnya T kuasa 2 adalah berkadar terus dengan R kuasa 3. So betul lah bila R bertambah, T bertambah. Jadi daripada sinilah okay, dia create formula. Okay, persamaan ni, okay, equation ni dari sini sebenarnya dia create equation. So kalau korang tengok kat sini, kadang-kadang dalam buku dia guna T1 per R1 sama dengan T2 per R2. Tak ada masalah pun. Okay. Jangan risau pasal ni. Okay. Tak ada masalah. Boleh je dua-dua. Jadi yang ni biasanya soalan akan keluar dekat pengiraan. Okay. Soalan akan keluar dekat pengiraan. Jom kita tengok contoh soalan. So, ingat tulis dulu dekat dalam soalan ni. Okay. Bila kita nak guna formula, kita kena tengok soalan tu formula maklumat apa yang dia dah bagi. So, diberi tempoh orbit bumi mengelilingi matahari selama 1 tahun. So katakanlah ni T1 kita sebab masa. Jejari orbit bumi adalah this value. So ni adalah R1 kita. Planet O, lagi satu planet, ambil masa 3 tahun. Berapa jejari dia? So sekarang ni kita dah ada T1 R1 dengan T2. Soalan kata kira jejari. Calculate the orbital radius R2 lah. Cuba fikir logik. Kadang-kadang kan kita kata okay tak tahu formula banyak sangat nak guna yang mana. Logik. Kita dah ada T1. Kita dah ada R1. Kita dah ada T2. Nak cari R2.
formula apa je yang ada T1 R1 T2 R2? Kan? Mestilah T1 per T2 sama dengan R1 per R2 ataupun terbalik-terbaliklah formula dia. So, ni adalah kuasa 2 dan ni adalah kuasa 3. Okay, yang senangnya dalam Kepler ni adalah masa tak payah tukar. Masa tak payah tukar saat. Nak tukar boleh, tapi panjanglah ceritanya. Okay, jadi kita tak payah tukar saat sebab bila unit sama, kita potong-potong je. Macam contoh, 1 tahun bahagi dengan 3 tahun. Contoh, tahun dengan tahun kan dah boleh potong. Macam itulah. Okay, asalkan unit dia sama. So, kesimpulannya, hukum Kepler ketiga tak perlu tukar unit. Okay, so T1 adalah 1 tahun kuasa 2 bahagi dengan 3 tahun kuasa 2. Sama dengan 1.5 kali 10 kuasa 11 kuasa 3 bahagi dengan R2 kuasa 3. Okay, so kalau kita rearrange balik benda ni untuk calculate, R2 kuasa 3 tu darab dengan 1 kuasa 2 sama dengan 3 kuasa 2, 1.5 kali 10 kuasa 11 kuasa 3. So, R2 kuasa 3 adalah, benda ni 1 kuasa 2 ni, 1 lah kan? Potonglah, siap. Okey, jadi 3 kuasa 2 kali dengan 1.5 kali 10 kuasa 11 kuasa 3. Jadi, tekan kalkulator dekat sini. Okey, 3 kuasa 2 kali 1.5 kuasa 11 kuasa 3. So, korang akan dapat 3.0375 kali 10 kuasa 34 meter. Betul? Salah. Sebab apa? Sebab ini adalah R2 kuasa 3. Jadi, kita nak cari R sahaja. Jadi, punca kuasa 3, punca kuasa 3 kepada 3.0375 kali 10 kuasa 34. Okey, yang punca kuasa 3 ni, kalau dekat kalkulator korang, tekan shift. Okey, lepas tu square root tu. Okey, kalau korang perasan dekat atas tu dia ada tunjuk macam ni kan. Inilah yang kita nak. Okey, so punca kuasa 3 bagi jawapan kita tadi. Kita dapat 3.1201 kali 10 kuasa 11 meter. Okey, itulah cerita dia untuk soalan ini. Okay. So kalau tengok untuk soalan seterusnya ni ada lagi satu soalan. Tapi untuk soalan ni cikgu rasa cikgu akan buat dalam separate video bersama dengan latihan hukum Kepler ketiga yang lain. Okay, sebab hukum Kepler ketiga asas dia yang ni je. Tapi kadang-kadang soalan ni macam pelik-pelik sikit. Okay, yang ni lebih kepada matematik punya isu. Okay, yang ni kita akan buat dalam video lain Alright, so padankan hukum Kepler dengan definisi yang betul. Nak make sure lah. Okay, dah cakap panjang-panjang, make sure kita faham hukum Kepler tu definisi dia mana. So, hukum Kepler pertama tadi cakap pasal apa? Pasal orbit dan matahari. So, yang mana? Orbit dan matahari adalah yang ni. Orbit berbentuk elips dan matahari salah satu fokus. Okay, second law. Second law tu yang pasal luas sama masa sama tu. A line that connects a planet to the sun sweeps out equal areas in equal time. Itulah. Okay, dan last sekali adalah Kepler's third law yang pasal T dengan R itulah T kuasa 2 berkaitan terus dengan R kuasa 3. Inilah dia. Okay, hukum-hukum Kepler. Pastikan korang boleh bezakan hukum Kepler dia yang mana satu. Okay. Lepas tu, um, cikgu pernah ingat waktu tu cikgu buat kelas, lepas tu ada pelajar share. Okay, ni pelajar tu share daripada cikgu dia lah, cikgu assume kan. So, dia cara dia ingat adalah EAT. Okay, so E adalah ellipse. Okay, A adalah area, T adalah time. Kan? So, hukum Kepler pertama pasal area tu, pasal ellipse tu, yang kedua pasal area, yang ketiga adalah pasal time tu lah. Tu pun membantulah kan untuk ingat. Okay, habis. Next. Masa yang diambil untuk planet untuk bergerak dari XY adalah sama ke PQ. Okay, sebenarnya SR bukan XY Okay, so dia adalah daripada RS. Sorry, RS. So daripada RS, dia kata masa dia adalah sama dengan PQ. Okay, so dalam kepala kita dah tahu dah, oh dia tengah cakap pasal masa sama, ni mesti Kepler ke 2. Okay, jadi dia kata yang manakah betul? Okay, A salah. Kenapa? Sebab nampak tak, ni jarak PQ, ni jarak RS. Mestilah RS lagi besar. Okay,
Lepas tu planet PQ lagi laju daripada RS. Salah. Sebab tips nak ingat adalah siapa duduk dekat matahari dia yang lagi laju. Okay, siapa duduk dekat dengan matahari dia yang lagi laju. Okay, lepas tu luas sektor salah. Kenapa salah? Sebab bila masa sama, luas sepatutnya sama. Bila masa sama, sepatutnya the time also is the same. Okay, jadi dekat sini, laju di planet PQ sama dengan laju di planet RS pun salah juga. So dekat sini ceritanya tak ada lah yang betul. Okey, dekat sini tak ada yang betul. Semua jawapan adalah salah. Okey, sebenarnya bukan cikgu nak trick korang, tapi cikgu salah buat soalan ni. Tak kisahlah, poinnya adalah ABCD semua salah. Okey, apa yang betul dekat sini adalah jarak RS lagi besar daripada jarak PQ. Okey, apa yang betul dekat sini adalah jarak RS lagi besar daripada jarak PQ. Okey, lepas tu laju speed RS lagi besar daripada laju PQ. Okey, so luas area ataupun luas RS sektor sektor. Ini luas sektor RS sama dengan PQ dan tu je lah benda yang sepatutnya. Itulah cerita dia. Alright, dah habis kat situ. Jadi ini tidak sengaja sebenarnya, tapi alang-alang kita dah tengok sini, kita belajarlah bahawa yang ni semuanya salah. Exam tak adalah macam ni. Okay, kat sini je. Okay. Alright, so itulah ceritanya. Next. Jadi kalau soalan kertas 2 dia nak tanya macam mana? Pertama, rajah menunjukkan satu planet X. So yang color merah ni planet lah ni. Ni planet X. So planet X ni dalam posisi yang berbeza mengelilingi matahari. Soalan pertama, apakah nama bentuk orbit planet yang mengelilingi matahari? Okay, so what is the name of the planet's orbit? Ellipse lah. Okay, ellipse. Pada kedudukan manakah planet tersebut bergerak dengan kelajuan lebih tinggi? Kat mana? Okay, so maksudnya PQ ke RS? So kita tahu yang mana dekat dengan matahari lah lagi laju. So dekat sini jawapan dia adalah RS. Okey, terangkan jawapan anda di B1. Okey, yang ni cikgu selalu nampak pelajar jawab dia kata kerana kedudukannya dekat dengan matahari. Okey, walaupun cikgu cakap benda tu, cikgu kata okey siapa dekat dengan matahari dia lagi laju, tapi bukan itu jawapan kita. Okey, dalam exam itu lebih kepada nak bagi kita ingat. So dekat exam sepatutnya lah jawapan yang korang boleh bagi adalah kerana jarak yang dilalui RS lebih besar dari PQ dalam tempoh masa yang sama. Okay. Distance traveled by RS is more than PQ within the same time. Okay. Sebenarnya benda ni adalah berdasarkan, okay, tengok speed adalah distance over time kan? Okay, formula untuk speed adalah distance over time. So dia kata masa adalah sama. Jadi tengok V dengan D apa hubungan dia? Berkadar terus ke songsang? Terus kan? So makin jauh jarak. Dia bukan jarak dari matahari tau. Tu yang penting. Kena faham. Kita tengah cakap pasal jarak melengkung. Itu. Bukannya jarak daripada matahari tapi jarak melengkung. So semakin besar jarak tu semakin besarlah dia punya laju. Okay. So itu adalah penerangan kita. Jadi inilah cara nak jawab. Kalau yang ni biasanya inilah jawapan dia. Okay. Namakan hukum fizik yang menerangkan jawapan anda di B bukan di A. Di B. Di B adalah hukum Kepler ke 2. Okay, Kepler's second law. Yang nombor 1 ni Kepler's first law. Jadi sebab itulah soalan, dia bagi kita soalan, dia macam tanya sikit point. Lepas tu dia tanya, okay, ni hukum fizik yang mana? Kena tahulah benda tu. Okay. Lepas tu, soalan yang seterusnya adalah soalan sambungan sebenarnya. Okay, soalan sambungan. Tapi dalam soalan ni adalah, kalau korang tengok, ini adalah soalan untuk hukum Kepler ketiga. Jadi cikgu nak sekalikan soalan ni dekat dalam video lain yang akan explain okay, semua contoh-contoh hukum Kepler ketiga punya soalan. Okay, termasuklah yang pelik-pelik. Okay, jadi ini pun contoh soalan dia. Nanti kita akan tengok dalam video yang seterusnya.
Okay. So yang ni pun selalu keluar tau. Dia tak susah pun. Tapi kadang-kadang belajar macam tak tahu nak substitute macam mana. Jadi korang tengoklah. Okay. Benda ni dalam video yang seterusnya. Okay. So untuk video ni kita dah habis. Hukum Kepler ada 3. Kita ada 3 hukum Kepler tadi. Dan korang kena tahu setiap satu tu dia punya maksud dan dia punya situasi. Okay. Itu sahaja buat masa ni. Terima kasih semua. Assalamualaikum.